Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Ersa Mahisara, wartawan dari TV PSS melaporkan diri. Hari ini kami berada di kawasan sekolah untuk menyaksikan acara sukan yang dinanti-nantikan, iaitu Merentas Desa SMK Amirah 2025. Jadi, setiap rumah sukan akan bertanding untuk mengumpulkan mata bagi menentukan pemenang bagi rumah sukan mereka. Mari bersama kami untuk melihat sorotan acara pada hari ini dan mendengar pandangan daripada pengetua, guru-guru dan murid-murid mengenai pengalaman mereka pada hari ini. Saya Nur Akilah Damia selaku wartawan TV PSS. Bersama dengan saya Puan Azraini binti Ma'din, pengetua SMK Air Merah. Okey, soalan saya cikgu, apakah harapan cikgu dalam kejohanan Merentas Desa pada tahun ini? Okey, harapan saya program ini berjalan dengan lancar. Semua anak-anak SMK Merah selamat ya, dan alhamdulillah setakat ini tiada kecederaan yang berlaku, dan semoga kejohanan ini menjadi sebagai asas untuk anak-anak SMK Air Merah terus cemerlang dalam bidang sukan dan seterusnya mewakili SMK Air Merah ke peringkat daerah, iaitu pada minggu depan insya-Allah kita peringkat daerah MSSD untuk kejohanan Merentas Desa akan diadakan, dan saya berharaplah wakil-wakil daripada SMK Air Merah akan menyumbang kepada mata untuk atau pingat untuk SMK Air Merah dalam kejohanan MSSD minggu depan insya-Allah. Terima kasih cikgu. Saya Raha Humaira, wartawan TV PSS. Bersama saya Puan Sharifah Suhaida binti Said Abdullah, PK Koko kita. Okey, baik cikgu. Soalan pertama saya, bagaimana persiapan sekolah dalam memastikan kejohanan ini berjalan dengan lancar? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dengan semangat kesukanan, maka hari ini berlangsunglah majlis kejohanan Merentas Desa sekolah kita, di mana untuk pengetahuan semua kita telah melakukan persiapan ini seminggu sebelum buka sekolah lagi, iaitu pada 16 hari bulan, dengan cikgu SU Sukan kita, Cikgu Hafizah, membentuk jawatankuasa. Kemudian kita bermesyuarat dan bahagi tugas pada guru-guru, dan alhamdulillah sehingga semalam perancangan itu berjalan dengan lancar, dan hari ini pun kita tengok majlis ni alhamdulillah lah lancar kan. Okey, alhamdulillah. Okay, baiklah, selanjutnya bersama saya wakil bagi guru rumah biru. Baik cikgu, bagaimana cikgu menggalakkan ahli rumah sukan untuk menyertai dan bersemangat dalam acara ini? Okey, mewakili rumah biru, cikgu dan kawan-kawan, pertama kita akan bagi semangat melalui perjumpaan rumah, kemudian kita bagi kata-kata motivasi, kemudian kita bagi kata-kata semangat melalui dalam grup Telegram, grup WhatsApp, dan setiap hari kita keep in touch lah supaya mereka ni tak patah semangat, sebab kita tahu atlet kita ramai dan boleh untuk dapat nombor 1 nanti. Okey, baik, terima kasih cikgu. Okey, baiklah, seterusnya bersama saya wakil bagi guru rumah sukan hijau. Baik cikgu, apakah faktor utama yang menyumbang kepada kejayaan rumah sukan dalam kejohanan ini? Okey, bagi pendapat saya, kerjasama daripada semua ahli rumah sukan hijau, saya rasa akan dapat memberi kejayaan kepada kami tahun ini. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Okey, bersama saya pula wakil guru untuk rumah kuning. Okey, soalan saya cikgu, apakah harapan cikgu terhadap pencapaian rumah sukan cikgu dalam Merentas Desa tahun ini? Okey, harapan cikgu confirm lah cikgu nak juara. Tak ada cikgu yang tak mau rumah sukan dia juara. InsyaAllah kami akan juara. Itu je harapan cikgu. Terima kasih cikgu. Baiklah, akhir sekali bersama saya wakil bagi rumah merah. Baik cikgu, bagaimana cikgu menilai prestasi rumah sukan cikgu setakat ini? Okey, setakat ini kita lihat daripada segi kehadiran. Untuk tahun ni memang kehadiran Rumah Merah memuaskanlah. Seramai 170 orang yang hadir untuk Hari Merentas Desa pada hari ini. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Tanya atas kemenangan Amar. Nama saya Amar Farid bin Zabri, dari kelas 4 MP2. Saya dari Rumah Hijau, kategori L2. Saya telah memenangi tempat pertama. Boleh bagi kata semangat kepada murid-murid lain untuk terus aktif dalam bidang sukan? Untuk kawan-kawan saya semua,
teruslah bersemangat dalam persukanan, kerana bersukan itu bukan sahaja untuk bermain aktiviti, malah juga untuk kesihatan pada kita semua. Hai, terima kasih. Hai, nama saya Nur Ali Syamira binti Muhammad Syazal. Saya dari kelas 4 MP1 dan saya dari rumah Temenggung. Kategori saya adalah P1. Okey. Boleh berikan kata-kata semangat untuk murid-murid lain untuk terus aktif dalam bidang sukan? Okey. Kata-kata untuk pelari di luar sana, semoga terus bersemangat dan terus berjaya dalam atlet sukan ni dan keep fighting. Terima kasih. Tahniah kepada semua pemenang dan peserta yang menyertai kejohanan Merentas Desa pada hari ini. Kami dari TV PSS amat berbesar hati kerana diberi peluang untuk mendokumentasikan kejohanan kali ini. Sekian daripada kami TV PSS. Jangan lupa like, subscribe dan share video kali ini.